Bismillah. Ini bukan konten. Ini sebenarnya amaran untuk aku dan untuk korang semua. Aku tak rasa aku orang paling layak nak cakap benda ni. Tapi sebenarnya aku gagahkan diri aku cakap demi keturunan aku, nenek moyang aku dulu yang dah memperjuangkan tanah air ni supaya aku buat demi diorang. It's too much already. Dia bukan sekali cakap gini, tetua tu. Malulah sikit dengan orang Cina ni, Singapura ni. Malu sikit ya. Malu sikit. 22 tahun kau jaga tu. Di mana letaknya negara kau tu? Kau kena malu sikit ya dengan kerajaan-kerajaan sini. Kata Malaysia maju, ramai orang Malaysia kerja di Singapura. Tapi yang paling penting, lebih ramai warga Indonesia bekerja di Malaysia. Hai, halo geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainul Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Seorang ulama besar Indonesia bukan memberikan contoh kepada masyarakatnya soal adab, tapi dia memberikan seolah-olah sebagai ulama itu harus dihargai, harus disantuni, dan semua orang harus bertunduk. Itulah budaya-budaya di Konoha yang kini mendapat sindiran dari negara jiran kita, bangsa Melayu. Video ini bukan berarti untuk membandingkan mana yang baik, mana yang buruk, mana adab yang baik dan juga mana adab yang buruk, tapi ini sebuah amaran. Lupa salaman, kasus menunjukkan jadi kota. Hanya lupa salaman kena tampaknya. Oh, dipanggil. Harus bertunduk ya. Astagfirullah. 2 kali, 3 kali. Macam ini kah adab ulama di Konoha ini? 3 kali 2 jam. Ini viral di media sosial, sampai negara jiran pun berkomentar ya, memberikan amaran kepada bangsa untuk menjaga bangsa Melayu. Polisi menyebut sudah ada 2 laporan masuk. Oh mantap, ini sudah dilaporkan ini geng. Ini kalau tak viral saya rasa juga tak ada tindakan ini geng. Nasib baik ya ada yang memviralkan ini. Inilah fungsinya media sosial geng, biar kebenaran semuanya itu tahu, nampak di depan mata. Bismillah. Ini bukan konten. Ini sebenarnya amaran untuk aku dan untuk korang semua. Aku tak rasa aku orang paling layak nak cakap benda ni. Tapi sebenarnya aku gagahkan diri aku cakap demi keturunan aku, nenek moyang aku dulu yang dah memperjuangkan tanah air ni supaya aku buat demi diorang. Mungkin aku tak layak nak cakap pasal, mungkin korang boleh cakap apa saja kenapa aku tak layak. Yang kenal aku, yang tak kenal aku, macam-macam boleh tafsir. Dan aku rasa orang dekat TikTok ni majoriti akan dengar cakap orang-orang yang profesional, yang smart, yang very smart, yang handsome, yang terpilih. Ada kriteria yang sejuk mata memandang, baru korang nak faham, nak teliti, nak dengar sampai habis. It's okay, aku faham. Apa pun telatah korang, aku tetap kuat semangat. Aku nak beritahu korang, niat aku hanya satu. Aku nak teruskan perjuangan kecil aku yang tak seberapa ni untuk nenek moyang aku yang dah mati dulu untuk mempertahankan tanah air, terutamanya bangsa Melayu, kedaulatan bangsa Melayu, semangat ketuhanan Melayu. Aku tak nak ambil tahu korang kat sana yang ada masalah anxiety, depression, masalah terpaling tersakiti, macam-macam ujian yang korang hadapi. Korang yang terpaling bagus
macam-macam ujian lah korang hadap. Korang dah letih dah dengan semua motivasi, letih dengan semua nasihat dan sebagainya. Engkau orang tak suka dengan, engkau orang argue dengan pendapat aku, terpulang. Aku cakap ni, aku nampak orang Melayu dalam Malaysia dah darurat. Topik aku satu je. Aku nak korang start pertahankan maruah kasih sayang korang pada diri korang, hormat diri korang, mulai sayang diri korang dengan menjaga Sayyidul Istighfar, menjaga zikir, menjaga selawat. Benda ni aku tak kata aku paling layak macam tadi aku cakap, tapi buatlah sama-sama. Buat sama-sama. Sebab benda ni yang pertama akan repair kau punya akhlak, akan repair budi bahasa kau dengan orang, akan repair cara kau communicate dengan orang. Kau jangan rasa yang kau tinggi sikit, kau beramal sikit, kau buat baik sikit, kau alim sikit, kau tinggi sikit gaji kau belajar tinggi sikit, kau punya degree dan kau bercampur dengan orang VIP, kau bercampur dengan kroni-kroni yang hebat-hebat, kau campur dengan VIP ataupun kau ada kereta mewah, kehidupan mewah, gaji mewah, kau rasa kau kena abaikan budi bahasa, tanggungjawab kau kepada sesama umat untuk jaga budi pekerti kau. Ingat, akhlak engkau yang membezakan antara engkau dengan orang lain. Akhlak engkau, budi bahasa engkau dengan orang lain yang menentukan siapa engkau di sisi agama. Aku bercakap bukan bermaksud aku bagus, tapi aku bercakap demi mewakili bangsa Melayu aku yang aku pertahankan usaha kecil aku ni. InsyaAllah tu je aku boleh cakap. Usaha sama-sama. Begitu rendah hatinya geng, ya, orang Malaysia itu geng, memberikan amaran kepada bangsanya sendiri. Karena banyaknya budaya-budaya yang dibawa oleh warga asing, macam orang Indonesia masuk ke Malaysia membawa budaya-budaya. Jadi menurut pemuda tersebut, kita tetap rendah hati, jangan sombong. Meskipun nampak kaya, tetap rendah hati, jangan terikut dengan budaya-budaya orang lain demi menjaga martabat bangsa Melayu. Dari sejak nenek moyang dulu pun tak pernah diajarkan untuk sombong, tak pernah diajarkan untuk bergaduh. Karena kita ataupun karena negara Malaysia itu banyak didatangi bangsa ataupun orang asing termasuk dari Indonesia, ada yang berniaga. Hari ini kita pindah topik geng ya. Ini orang Melayu Malaysia memberikan amaran kepada orang Indonesia yang sombong, yang mengaku Malaysia itu serupa dengan Indonesia, berniaga sesuka hati. Bahkan di Malaysia ada yang namanya kedai Aceh. Apakah ini sesuai dengan undang-undang Malaysia? Karena saya bukan orang Malaysia, kita nak mencari pendapat dengan warga tempatan Malaysia. Okey, ini aku tak tahu dah bangsa apa ni, tapi dia cakap orang Melayu pun tak nak berniaga. Tak payah salahkan orang lain. Bangladesh, Cina pun semua berniaga juga. Pilihan atas kita. Yang penting ada lesen berniaga. Aceh pun ramai dah apa ni dia kata ni. Aku pun tak nampak lah kan. Okey. Tapi you can adjust the comment sticker apa ni. Sekejap. After recording. Okey. Aku baru pertama kali buat reply macam ni kan. Aku pun tak berapa pandai lah. Inilah aku nak beritahu kat Aceh ni. Sejak bila Aceh, warga Indon yang boleh berniaga runcit dekat Malaysia ni? Cuba kau beritahu aku. Sejak bila? Sejak bila warga Aceh, rakyat Indonesia yang boleh berniaga kedai runcit di Malaysia? Sejak bila? Tu yang pertama. Yang kedua, kau datang ke Malaysia ni, kau melalui jalur yang sah ataupun lalu lorong binatang? Yang ketiga, aku nak beritahu, orang Melayu nak berniaga ke, nak melungkup ke, nak terberak ke, nak terbalik ke, kami punya pasal lah. Ini negara kami, Malaysia ni negara kami, bukan negara Aceh. Aceh tu tempat kau di Aceh. Kalau kau betul pandai berniaga, kalau kau betul memang keturunan berniaga, cerdik, bijak, kenapa kau tak majukan negara kau? Kenapa kau tak berniaga kat Aceh? Kenapa kau nak jadi pendatang haram berniaga kat dalam Malaysia ni? Lain kalau kau warga negara Malaysia, no problem, tak ada masalah.
Itu hak kau. Aku tak ada masalah. Keturunan Aceh yang jadi warga negara Malaysia dekat Malaysia ni, silakan nak berniaga, nak jadi kaya, nak apa, kau punya pasal. Tak ada masalah. Kami orang Melayu tak pernah rasa, orang Melayu semenanjung tanah Melayu ni tak pernah rasa cemburu, iri hati. Tak ada hal pun. Sedangkan Cina pun, warga negara Malaysia yang Cina ni pun kaya raya. Orang yang top 10, antara top 10 terkaya di Malaysia pun kami tak pernah iri. Kami tak pernah buat rusuhan, membakar perniagaan mereka, membunuh mereka dan sebagainya. Tak ada. Tak pernah. Hanya kerana iri hati sebab mereka tu kaya raya. Tak pernah. Tak pernah kami memboikot, mendengki dan sebagainya. Tak ada. Itu kaum Cina. Apatah lagi kalau Aceh yang seagama, seiman dengan kami. Kan? Kami tak ada masalah. Asalkan kamu ikut peraturan. Kan? Betul? So jadi jangan mempertikaikan lah. Kami nak apa sekalipun, kami nak kaya ke nak miskin, ini tanah tumpah darah kami. Bukan negara kau Aceh. Okey? Ini untuk warga negara Aceh Hindun. Jangan nak perasan, jangan nak kata tanah Melayu ni kepunyaan kamu. Kamu dulu menolong orang Melayu berperang melawan penjajah. Engkau tolong tak pernah berjaya pun. Kata tolong lawan Belanda lah, Portugis lah, engkau yang menghalau Portugis. Pelebana apa engkau menghalau Portugis? Perang antara Portugis halau keluar tu adalah kerjasama antara kerajaan Melayu Johor Riau dan juga Belanda. Mana Acehnya? Mana Acehnya yang berjaya menghalau? Lepas tu Belanda. Yang mana Acehnya yang berjaya menghalau Belanda? Belanda keluar dari Melaka adalah perjanjian Inggeris dan Belanda. Faham tak? Yang memisahkan kekuasaan mereka. Di mana Singapura dan ke atas adalah kepunyaan British dan di bawah Singapura adalah kepunyaan pengaruh Belanda. So jadi British takkan mencampuri urusan apa yang berlaku di kawasan pengaruh Belanda, dan Belanda tak akan campur urusan apa yang berlaku di bawah pengaruh Inggeris, di mana ada satu tempat tak silap aku Bengkalis ke apa yang menjadi jajahan British serahkan pada Belanda, dan Belanda serahkan Melaka kepada British. Diorang tukar sistem bata. So mana ya Aceh yang katakan berjaya membantu kerajaan di tanah Melayu ni menghalau penjajah ni? Mana dia? Kalau nak berhalusinasi pun jangan cap melan. Bila kau cap melan, itu yang tak apa-apa lah kau punya ni, mitos dan sebagainya. Aceh tetap Aceh. Kau nak merdeka daripada Indonesia ke, itu kau punya pasal, kami tak nak campur. Tapi kalau kau nak kata kau nak merdeka, engkau nak bersama dengan Malaysia, nak menjadi wilayah Malaysia dan sebagainya, pergi mampus. Kalau itu terjadi, aku orang yang pertama yang akan menentang kalian. Kamu mau merdeka, kamu merdeka sendiri. Mau kerjasama dengan Malaysia, silakan, tak ada masalah. Bila kamu lepas merdeka, dari segi ekonomi kah, pendidikan kah, apakah, pertahanan kah, mau kerjasama, okey, aku tak ada masalah. Tapi kalau kamu mau masukkan wilayah kamu ke dalam Malaysia, aku orang pertama yang akan menentang. Faham, Aceh? Kamu jaga urusan negara kamu. Faham, Aceh? Jangan mau sibuk-sibuk, mau mengatur-ngatur urusan negara orang lain. Lebih-lebih lagi Malaysia. Kamu ni dibenarkan untuk cari rezeki, tidak diganggu oleh kerajaan. Walaupun cara kamu salah, patutnya kamu sudah bersyukur. Faham? Iya. Faham. Jangan sampai kami desak, jangan sampai kami menekan kerajaan Malaysia supaya menghalau kamu semua keluar. Sebab kamu tidak berhak untuk berniaga di sektor peruncitan. Tidak berhak. Tiada warga negara asing yang boleh berniaga di sektor peruncitan. Kamu dapat berniaga atas belah aksen kerajaan kami. Disebabkan waktu tsunami. Itu fakta. Faham? Sebab tu kamu punya lebih kurang 3,000 lebih kedai daripada Perlis sampai ke Johor. Merata kedai kamu berniaga. Duduk diam-diam saja. Faham? Jangan nak bercakap, jangan nak apatah lagi untuk mencampuri urusan negara kami. Biar kami mau jadi apa kami punya suka. Ini negara kami, kamu tak suka kamu keluar berambus.
kami kaya, kami berjaya, itu kami punya urusan sendiri atas izin Allah SWT. Kami yang usaha sendiri. Kami bina negara kami sendiri dengan cara kami. Faham? Bukannya dengan cara korupsi. Faham? Sebab tu kami menjadi negara kaya raya. Menjadi tumpuan satu dunia untuk mencari rezeki. Menjadi magnet rezeki kepada semua bangsa yang ada dalam dunia ni. Itu fakta. Keterbukaan kami untuk berkongsi rezeki. Tapi jangan kaduk naik jujung, cacing naik ke mata. Yang saya akan memberikan sedikit tambahan sesuai informasi yang saya dapat, geng. Jadi sebelum video ini saya buat, saya sedikit tengok, lepas itu saya mencari informasi yang sebetulnya itu macam mana. Yang sebetulnya undang-undang Malaysia khusus untuk perniagaan warga asing macam orang Indonesia yang berniaga di Malaysia itu boleh-boleh aja asalkan mengikuti undang-undang yang ada. Jadi kerajaan Malaysia juga memberikan undang-undang para peniaga warga asing. Misal orang Indonesia yang masuk ke Malaysia secara yang nak teringin berniaga itu boleh, tapi ada caranya. Harus benar-benar kaya, karena masuk Malaysia bukan memakai paspor pelancong, bukan memakai paspor ataupun bukan memakai permit ataupun lain-lain. Itu ada sendiri, ada cara-caranya sendiri sesuai dengan undang-undang yang diterapkan oleh kerajaan Malaysia. Tapi si Apek Kokori ini lain cerita. Dia membawa opini membandingkan antara Malaysia dan juga Singapura. Malaysia jadi tumpuan warga dunia untuk cari rezeki. Cukuplah sombongnya ya. Bangun dari halusinasi ya. Tak payah lagi propaganda, tak payah lagi gunakan warga Indonesia untuk propaganda ya. Macam negara kamu sangat hebat ya, macam orang kamu luar biasa. Ya, ngakak kita di Indonesia. Ya, lu kan tinggal di Johor, nggak lihat tuh warga kamu yang cari makan di Singapura. Ya. It's too much already. Dia bukan sekali cakap gini, tetua tu. Malulah sikit dengan orang Cina ni Singapura ni ya. Malu sikit ya. Malu sikit. 22 tahun kau jaga tu, di mana letaknya negara kau tu? Kau kena malu sikit ya dengan kerajaan-kerajaan sini. Walaupun orang Cina ni, kebanyakan Cina ni, Prime Minister pun Cina ni, tapi kau tengok diri kau dulu. 22 tahun, tapi gitu juga. 1 tahun, 3-4 Prime Minister tukar. Orang tak kacau, kau sibuk kacau Singapura Melayu. Singapura Melayu. Sibuk pasal kampung. Kampung kau tu jaga sana tu. Sini nak jual negara tak boleh. Sana jual negara boleh ya. Jual tanah Pak Cino ni. Jual tanah ni boleh. Pun 22 tahun. Then talk about orang Singapura Melayu. Kau cakap pasal Singapura dah maju no. Tapi engkau 22 tahun tetap yang sama. Kata Malaysia maju, ramai orang Malaysia kerja di Singapura. Tapi yang paling penting, lebih ramai warga Indonesia bekerja di Malaysia. Rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura, minimum taraf pendidikan ialah diploma. Yang bekerja di Singapura rata-ratanya tak tinggal di Singapura. Mereka masuk pagi, keluarnya petang. Mereka tinggal di Malaysia. Mereka tak tinggalkan negara mereka. Mereka tak tinggalkan negara tempat tanah tumpah darahnya. Berbeza dengan Indonesia. Pulang naik tongkang, tak nak balik. Ya. Pulang dengan rasmi elok, bawa pasport. Pasport mati, tak nak pulang. Di atas langit masih ada langit. Memang kita harus tengok ke atas dan juga merunduk ke bawah. Itu fungsinya untuk bersyukur. Memang kita harus tengok negara jiran-jiran macam Indonesia itu mencontoh Malaysia. Malaysia tengok negara jirannya Singapura, tapi tengok negara sana atau mencontoh negara orang lain itu bukan berarti lupa dengan negara kita ataupun tak ada perkembangan di negara Malaysia. Saya akui Malaysia memang bukan negara kaya, tapi Malaysia mampu mensejahterakan rakyatnya.
Malaysia orangnya biasa-biasa aja, bukan yang mewah, tapi serba berkecukupan, tak ada yang kelaparan, semuanya terpenuhi, nak teringin apapun ada, bahkan di setiap rumah Malaysia itu ada kereta ataupun mobil. Nah, merunduk ke bawah itu sebagai untuk bersyukur macam Indonesia, Bangladesh, dan lain-lainnya. Begitupun kita ya, sebagai orang Indonesia, kalau kita nak langsung mencontoh macam negara Singapura, lepas tu China dan negara-negara lainnya, kita tak mampu. Kita mencontoh macam Malaysia pun sudah bagus, karena rakyat kita masih banyak yang kelaparan dan berjuta-juta warga Indonesia yang mengais rezeki di Malaysia, berjuta-juta, dan rata-rata mempunyai rasa terima kasih kepada Malaysia, kecuali kepada walaun tekikukuri macam ini. Apa pandangan korang dalam video semua saya tayangkan ini? Coba tulis di kolom komentar agar kita tahu informasi-informasi ataupun hal-hal yang ada di pikiran korang. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.